Chin Peng, dalam bukunya, My Side of Story, menceritakan PKM memilih Gua Musang sebagai ground zero kepada pembentukan sebuah republik komunis di Tanah Melayu pada ketika itu. Tahukah Anda, satu-satunya tempat yang pernah ditadbir mereka selama 6 hari yaitu Gua Musang, Kelantan? Tetapi kenapa Kelantan dipilih sebagai tapak pembentukan sebuah republik komunis di Tanah Melayu? Sebelum itu save video ini. Pada awal pagi 17 Julai 1948, segerombolan pengganas seramai 100 orang diketuai Shun Chief SIP atau KM Siong melancarkan serangan ke atas Gua Musang. Gerombolan ini dapat masuk ke situ dengan menyusup secara senyap melalui beberapa kumpulan dan berjaya menahan ketua-ketua kampung berdekatan. Menjelang subuh, gerombolan ini bergerak ke balai polis Gua Musang dan menyerang balai berkenaan. Gerombolan ini mempunyai kelebihan dari segi bilangan anggota dan geografi kerana mereka menyerang dari kawasan yang tinggi, sementara balai polis Gua Musang terletak di kawasan yang lembah. Chin Peng dalam bukunya My Side of Story, gerombolan tersebut berbalas tembakan dengan polis terdiri daripada seorang inspektor dan 15 anggota selama sejam sebelum terpaksa menyerah berikutan kehabisan peluru. Akhirnya balai polis Gua Musang ditawan. Lalu, pihak komunis mengumpulkan penduduk kampung dan menyatakan mereka sudah menawan seluruh Tanah Melayu dan kawasan Gua Musang merupakan kawasan terakhir yang ditakluk mereka. Dari situ, pelbagai bentuk keganasan dilakukan untuk memaksa penduduk tunduk, termasuk membunuh orang kampung yang tidak berdosa dan membakar rumah-rumah penduduk. Chin Peng dalam buku My Side of Story, Kelantan atau lebih tepat Gua Musang dipilihnya kerana terletak 100 batu dari Kuala Krai, Pekan Gua Musang adalah sentiasa menjadi kubu kuat PKM semenjak zaman pemerintahan Jepun. Gerila-gerila di situ mempunyai kelengkapan senjata dan bersemangat tinggi, diketuai oleh seorang komander yang mempunyai rekod cemerlang menentang tentera Jepun. Aloysius Chin, yang juga bekas pengarah operasi cawangan khas mendedahkan PKM, sebenarnya mahu mempergunakan agama Islam sebagai alat propaganda untuk menawan Kelantan dan seterusnya keseluruhan Tanah Melayu. Ini didedahkan beliau dalam The Communist Party of Malaya The Inside Story. Pemerintahan komunis hanya bertahan selama 6 hari dan hasil kerjasama penduduk. Pada 21 Julai 1948, pihak tentera dari Regimen Askar Melayu dan polis dari pasukan cawangan khas berjaya merampas semula Gua Musang dan ramai pengganas komunis ditembak mati. Sementara KM Siong yang menjadi dalang keganasan di Gua Musang ditahan dan dibicarakan sebelum menemui ajal di tali gantung penjara Pulau Pinang pada 2 Februari 1949.